Basuh dengan sabun, basuh barulah bersih. Jadi boleh ke tak boleh cerita dia? Sabun tu wangi. Kalau kat sini dia kata wangi-wangian tu tak boleh. Ha? Boleh tak boleh? Tak boleh? Tak boleh cium. Baik. Boleh, tak ada masalah. Apa benda yang berkaitan dengan wangian tetapi digunakan untuk kebersihan, kesihatan, boleh, tak ada masalah, dimaafkan. Dengan syarat tak boleh menghidunya ke dalam hidung. Dah basuh tangan dengan sabun, dah relax. Ya. Jangan bau lavender, bau ros. Itu kena dam. Okey, itu kena dam. Baik. Bau-bau ni cuma saya. Bau-bau ni semalam sebab aku suruh umrah dekat Setewan, dekat Manjung. Jemaah tanya satu sana, Ustaz, kita tak pakai minyak wangi. Kita tak pakai minyak wangi dan kita tak sentuh pun minyak wangi. Tapi kita turun pada hotel, kita jalan, kita lalu dekat kedai orang jual minyak wangi. Selalu depan kedai minyak wangi tu orang waktu makan bubur. Jadi tak nak kita jalan tu terhidu bau. Macam mana Ustaz? Senedam tak Ustaz? Jenuh kita macam ni. Baik. Kalau macam tu macam mana? Tak apalah pun. Bukan daripada kita tu. Tapi kita hidup. Kita hidup. Baik. Kalau macam tu, dia dikira sebagai terhidu. Dan kita jangan tegur. Jangan tegur. Kita besar kata jalan kat situ kan. Lepas tu jalan dia wangi kan. Tak apa tak tahu je jalan ni. Jangan, wanginya. Mana datang ni? Itu masalah. Ya. Wanginya mana datang ni? Kalau sekarang kita jalan tak ada masalah. Itu kena dam. Itu kena dam. Dan kena dam ah. Kena dam kita tegur. Tegur lepas tu kita cari pula. Mana wanginya? Jangan itu tak ada. Lepas berdoa tak masalah. Dan satu lagi berkenaan dengan orang cuci lantai. Cuci lantai dekat Masjid Nabawi tu, dia pakai minyak wangi. Minyak wangi dia cuci tu pakai sabun dia tu wangi, memang wangi. Jadi bila dia cuci tu, kalau kita tengah jalan tu, kita saja pergi pijak air yang bertakung tu, air wangi tu, itu tak boleh. Tapi kalau kita tengah jalan memang tak jalan memang terpaksa lalu dekat situ, itu tak ada masalah. Dan kalau boleh, sewaktu orang tengah buat cuci tu, jauhkan sikit kiri kita. Takut apa? Takut nanti dia tengah basuh-basuh tu bercik dekat ihram kita. Itu dia. Dan baik. Jadi itu berkenaan dengan wangi-wangian. Contoh lagi, Ustaz, saya duduk dalam train Ustaz, tak boleh lama. Kalau saya duduk dalam train saya mabuk. Jadi biru muka saya. Saya risau saya pingsan muntah. Macam mana nak buat Ustaz? Saya hidup minyak cakap boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Digunakan untuk kesihatan. Boleh, tak ada masalah. Contoh lagi wanita. Wanita tak boleh, wanita kalau pergi sana biasanya kulit dia sensitif. Dia terpaksa pakai sunblock. Sunscreen. Sunblock. Macam apa? Apa lagi? Perempuan tu lah. Lotion ke, sunlight ke apa, pulang lah. Pulang lah. Kan? Dia kena pakai tu juga Ustaz. Kalau saya tak pakai, muka saya akan jadi mengelupak. Saya kena pakai juga. Boleh, tak ada masalah walaupun ada bau. Kalau boleh, cumanya usahakan dapat yang tak ada bau. Kan ada kan? Yang tak ada bau je kan? Dapat yang itu. Aku pakai. Sebab memang ada jemaah yang pernah bawa. Cuma kadang-kadang yang muda-muda, kadang-kadang yang dah berumur pun sama. Sebab suasana ke sana, udara ke sana sejuk-sejuk kering, panas kering. Kadang kita orang Melayu ni tak tahan. Melayu kita tak tahan. Pasal tu hidung kita semua hidung gemek-gemek. Kat sana hidung tu macam-macam. Pasal kat sana kering semua tu. Baik. Jadi boleh pakai, tak ada masalah, dimaafkan. Okay, next. Memakai minyak di kepala atau janggut selain daripada tumbuh di pipi dan dahi, menanggalkan rambut atau bulu, mengerat atau memotong kuku. Jemaah wanita kalau tangkai tudung lazimnya mesti rambut kuku. Udah tu hukum macam mana Ustaz?
jenuh kami tanggal tudung je kena dam. Tanggal tudung je kena dam. Dia perempuan macam mana? Sengaja tu. Apa yang kita nak buat? Kaedahnya, kalau kita tanggal tudung rambut gugur, jangan cari pasal pergi belik tudung tu. Dan tanggal saja buat tak tahu. Ini dia tanggal dia pergi belik. Satu rambut, dua rambut. Ada uban pula. Itu kira lah damnya. Tapi kalau kita tanggal buat tak tahu, lepas tu pakai balik, itu tak ada masalah. Ya, baik. Next. Alam sekitar menebang, memotong, mencabut pokok dan memburu binatang buruan. Duduk hotel mana kat Mekah? Anjum dalam perjalanan nak pergi ke hotel Anjum, nak pergi ke masjid, akan lalu tempat burung merpati dekat dataran. Baik. Ketika kita dalam ihram, bila kita lalu ke tempat burung merpati, jangan kita jekah burung tu. Sebab apa? Perbuatan jekah itu sama seperti memburu binatang. Jadi jangan jekah. Jadi nak buat macam mana Ustaz? Lalu saja, jalan saja. Usah di jekah burung tu. Jalan saja. Ya, buat tak tahu. Dia terbang dari pasal. Baik. Pada segi muamalah, berkahwin, mengahwinkan, menerima wakil kahwin. Yang ini yang saya tadi takut ni. Kalau kita dalam keadaan ihram. Kita dalam ihram tak sempurna rukun kita ni, kita takut. Baik. Melakukan pergaulan persetubuhan. Yang ini pun kena jaga-jaga siapa yang datang, suami isteri. Yang datang suami isteri, jaga-jaga. Lagi-lagi duduk bilik berdua. Jangan kata Ustaz, tak lalu Ustaz, dah tak ada rasa apa Ustaz. Jangan. Ya, Allah uji bila masa. Baik. Masuk rukun yang kedua, tawaf. Rukun yang kedua tawaf. Mengelilingi, apa itu tawaf? Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan dengan syaratnya. Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan mengikut syarat-syaratnya. Bermula daripada rukun Hajarul Aswad dan habis daripada rukun Hajarul Aswad. Baik. Cuba tengok. Syarat-syarat sah tawaf. Pertama, suci daripada hadas. Kedua, suci badan daripada badan, pakaian, tempat tawaf daripada najis. Yang ini suci badan, pakaian, tempat tawaf daripada najis. Yang ini berhati-hati yang bawa anak kecil, yang pakai pampers. Ya, saya pernah beritahu sebelum ni, yang bawa anak kecil yang pakai pampers, nanti bincang sama ada nak tinggalkan dalam bilik seorang jaga ataupun bergilir-gilir. Bergilir-gilir jaga. Boleh saja nak dukung tengah tawaf, tapi takut-takut kita tengah tawaf, pampers dia tu, takut-takut dia berak dan sebagainya, tawaf kita tu tak sah. Jadi nak buat macam mana Ustaz? Kita bincang nanti suami isteri. Tak apalah, abang tawaf dulu, saya jaga anak. Lepas tu nanti saya tawaf, abang tempat sebelah, saya dukung, abang dukung anak, saya tawaf. Itu boleh. Kalau kata Ustaz, saya nak tawaf dua-dua, nak bawa anak sekali, macam mana Ustaz? Baik, boleh pakai kursi roda. Tapi kursi roda tak boleh tawaf dekat dengan Kaabah. Kena tawaf tingkat 1. Jarak perjalanan daripada Hajarul Aswad, tembus Hajarul Aswad di tingkat 1.3 km. Tolak kursi roda. 1.3 km kali yang 7. Berapa? 8 lebih tu. 77. 1.1. 1.3 kali dengan 8 lebih. 9.1. 91 kilometer. Kurus ya. Balik Malaysia tak kena. Baik. Okey. Menutup aurat. Okey, menutup aurat ini dah jadi. Menutup aurat bagi jemaah wanita selalu berlaku pada jemaah wanita. Jemaah lelaki tak ada masalah sangat. Perasan tak bila mana kita nak istilam? Bismillah ya Allahu akbar walillahil hamd. Kita angkat tangan. Kalau kita tak pakai handshock, baju kita tu akan lari ke bawah. Ini aurat. Ini aurat. Jadi tolong jaga. Ya, kalau aurat itu terdedah, pusingan tu tak sah. Apa yang saya tengok. Ya, jadi biarlah pakai handshock. Pakai pula handshock sampai pergelangan saja. Jangan pakai handshock yang keluar jari, itu dikira sebagai sarung tangan. Okey? Ataupun yang cincin itu pun dikira sebagai sarung tangan.
pakainya sampai perbulangan. Baik. Bermula daripada sudut Hajarul Aswad dan habis pada sudut Hajarul Aswad. Menjadikan Baitullah Al-Haram di sebelah kiri kita. Mengiringi Kaabah 7 pusingan dengan yakin. Berjalan bertujuan tawaf dilakukan dalam Madinah Haram dan berdua Hijri Ismail dan juga Sajawah. Baik. Mengelilingi Kaabah 7 pusingan dengan yakin. Yang ini bab yakin ni pernah berlaku. Ada satu orang jemaah, dia pergi umrah bulan 9. Dia pergi umrah bulan 9. Bulan lepas, bulan 11 dia kontak saya. Dia bukan jemaah saya, tapi sebabkan saya pernah bantu dia kat sana, dia kontak saya. Dia kata apa? Ustaz, saya rasa saya tak yakin pusingan tawaf saya. Bulan 11 cakap tak yakin, padahal bulan 9 dia pergi umrah. Bulan 11 pun cakap tak yakin. Baik, kalau jadi macam itu, dia tak dikira sebagai yakin tak yakin. Dia dikira sebagai yakin. Sebab apa? Sebab yakin tak yakin ni akan berlaku ketika mana kita berada dekat Mekah. Masa kita ada dekat Mekah, lepas kita habis tawaf tu, kalau kita yakin, tak ada masalah. Kalau tiba-tiba dah bulan 11, dah 3 bulan, 4 bulan, kita dah balik Malaysia, tiba-tiba rasa dalam hati kita, kita pusingan lah, itu dah tak dikira dah. Itu dikira sebagai waswas gangguan je. Jadi buat tak tahu je. Ya. Maknanya kita yakin waktu kita kat Mekah tu kita yakin. Baik. Sunat tawaf berjalan kaki, ittiba, melakukan ramal, istilah Hajarul Aswad, baca zikir, berturut-turut 7 pusingan, tawaf dengan khusyuk dan tawaduk, solat sunat tawaf. Baik. Wuduk ketika tawaf. Hukum asal bersentuhan lelaki dan perempuan yang halal nikah tanpa lapik batal wudu. Bersentuh lelaki perempuan yang boleh dikahwin batal wudu pada hukum asal. Tapi ketika mana kita dalam Masjidil Haram dan ketika mana kita nak buat tawaf, tersentuh lelaki perempuan tak batal wudu. Suami isteri tersentuh tak batal wudu dengan syarat tanpa sahwat. Tapi kalau tersentuh tangan isteri, sayang, lembut pula tangan awak. Selalu ni kasar je, lembut, itu batal wudu. Ya, itu batal wudu. Tapi kalau tersentuh tak ada masalah. Dia tanpa rasa apa-apa, tak ada masalah. Baik. Pelaksanaan tawaf bermula dari rukun Hajarul Aswad dan selesai di rukun Hajarul Aswad sebanyak 7 pusingan. Nampak tak Kaabah? Ini Kaabah, hitam tu Kaabah. Yang hijau tu adalah tempat kita mula. Baik. Bayangkan di Kaabah. Bayangkan ini rukun Hajarul Aswad. Rukun sini rukun Hajarul Aswad. Bayangkan ini rukun Hajarul Aswad, ini rukun Yamani. Yang ini rukun Iraki, yang ini rukun Syami. Baik. Okey, nak tahu rukun Hajarul Aswad tu macam mana? Dia punya bucu dia tu ada rukun ni. Kat satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau rukun Yamani, baik. Kalau rukun Yamani, dia punya dia punya tu satu je kat dia, satu turun ke bawah. Ini rukun Hajarul Aswad. Baik. Bayangkan kita kat rukun Hajarul Aswad sini. Kalau tak nampak rukun Hajarul Aswad, belah sana kita tengok ada lampu hijau. Pertentangan dengan kita ada lampu hijau. Bahu kita dekat belakang belah kiri ni ada Kaabah. Kita istilah mulakan pusingan tawaf kita. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ucap. Baik. Pusingan yang pertama, jalan. Berzikir ke, baca doa apa ke, jalan sampai dekat rukun Yamani. Sampai kat rukun Yamani, istilah lagi. Bismillah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Tak perlu kucuk. Sampai kat rukun Yamani, nak menuju ke rukun Hajarul Aswad, dia ada doa khusus dia. Apa doa dia? Cepat doa mana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Lagi? Rabbana baju dah. Baik. Sampai situ pun boleh atau panjang sikit lagi. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jalan sampai rukun ajar tasawuf. Sampai rukun ajar tasawuf. Bismillah ya Allahu akbar walillahil kucuk. Baik. Dah kucuk pusingkan ke bawah? Dua. Jalan lagi berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sampai rukun yang mani. Bismillah ya Allahu akbar walhamd. Tak boleh kucuk. Baca balik doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sampai rukun dari tasawuf. Bismillah ya Allahu akbar wa la ilaha kucuk. Baik. Pusingan ke bawah? Ketiga. Ha? Ketiga. Baik, pusingan ketiga. Dalam pusingan ketiga, tiba-tiba sampai dekat sini teringat. Dua ke tiga? Tiba-tiba. Dua ke tiga macam mana ni? Dua ke tiga ni? Baik, kalau tiba-tiba teringat dua ke tiga, ambil nombor yang kecil. Nombor yang bawah. Dua ke tiga, ambil nombor dua. Empat ke tiga, ambil nombor tiga. Ambil nombor yang bawah. Dah sampai nombor yang bawah, okey, kita ambil nombor bawah, contoh ambil nombor 2. Baik, nombor 2 pusing balik. Pusing sampai rukun ajar tasawuf. Baik. Ayat pun dengan ini. Ketika kita tengah tawaf, elakkan kita bersentuh dengan Kaabah. Elakkan kita berhampiran dengan benda warna putih ni. Sebab ini termasuk dalam kawasan Kaabah, dalam Kaabah. Syarat sah tawaf mesti di luar Kaabah. Jadi ini masuk dalam kawasan Kaabah. Kalau kita sentuh Kaabah, kita lalu belakang sini, kita lalu dekat depan ni, pusingan kita tu tak sah. Baik. Ini anak panah ni apa ni? Ini anak panah ni. Ini namanya multazam. Kalau ada masa bila-bila free, masuk masjid, buat tawaf sunat dulu, azam nak duduk sampai dekat sini multazam. Ya. Doa kat multazam doa macam ni. Doa multazam doa apa ni? Doa macam ni. Sebab apa? Sebab Nabi doa dekat situ. Inilah tempat mustajab doa. Baik, paling mustajab. Baik. Jadi dia tengah tawaf tadi pusingan yang ketiga, misalkan kata pusingan ketiga. Tengah-tengah pusingan ketiga, lambatlah nak tawaf ni, tunggu kita jalan kumpulan dia lambat. Siapa nanti kalau tengah tawaf siapa lead nanti? Belum tahu. Ha? Belum tahu lagi? Yang tengah tawaf ni siapa lead? Dapat? Abang lead? Ha? Ke masing-masing? Grup. Okey, baik. Kita pulang lah. Contohlah Abang Heri lead. Okey, Abang Heri lead. Tiba-tiba Abang datang belakang. Lambat lah si Heri ni, aku nak cepat ni. Dia jalan-jalan tengah-tengah tawaf. Tiba-tiba Sini buka. Pintu Ismail ni buka. Dia masuk, dia cross dari situ. Dia cross keluar ke sini. Pusingan dia tu tak sah. Sebab apa? Sebab sini kawasan Kaabah, dia tak boleh cross. Dia mesti kena keluar. Sama juga dengan ni. Tebing. Tak boleh sentuh. Tebing ni tak boleh sentuh. Misal mana kita tengah tawaf, dapat dekat dengan tebing tinggi Ismail tu, kita pun angkat tangan kita tak tepi tengah, relax jalan. Tak boleh. Sebab apa? Tangan kita dah masuk dekat dalam kawasan Kaabah. Sama juga. Kalau boleh jauh bukan. Tak boleh dekat. Jangan dekat, jauh kan. Ya. Kalau orang tertolak pun batal tak? Macam mana? Kalau orang tertolak pun batal. Kalau orang tolak tak ada masalah, kita lari dah cepat. Cepat lah. Kalau kita sengaja tolak relax pula. Kita relax saja. Tolak masuk dalam tak? Kita solat dulu, lepas tu buat kamu boleh pusingan. Baik. Contoh berlaku kan. Dan kita sampai sini, tiba-tiba dia buka. Kita pergi solat. Contoh pusingan tu berlaku pusingan yang ketiga. Kita mau masuk peluang ni. Kalau aku tak masuk pergi. Tak apalah, aku masuk dulu. Masuk. Solat dia solat dalam tu sekejap. Lepas tu dia kata tadi, aku tadi pusing yang ketiga. Dia keluar balik pergi rukun ajar tasawuf, buat pusing yang ketiga balik. Itu boleh, tak ada masalah. Itu boleh. Ya, tak ada masalah. Sebab dengan ni. Mari kata tuan.
Ni. Okey. Berturut-turut 7 pusingan. Perkara sunat. Jadi maksudnya kalau pusingan kedua, pusingan keempat bisa kata. Pusingan keempat tu dia nak rehat kejap lah. Aku nak pergi minum air zam-zam. Contoh kata. Minum zam-zam nak rehat kejap. Boleh, tak ada masalah pergi minum. Tapi disunatkan kita berturut-turut. Kalau boleh kita habiskan terus 7 pusingan. Dan ketika kita dalam ihram, elakkan sentuh Kaabah ataupun ke lambu Kaabah. Sebab situ ada minyak wangi, ada atar, minyak wangi. Jadi takut-takut kita kendam. Baik. Ingat kalau kita katakan berubah niat tu, kita kata kita tengah pusing ni ada orang bagi orang ni apa ni, ubah niat tu. Ubah niat tu macam mana? Contoh kalau kita mencari kawan. Nanti kawan. Cari kawan. Kita tengah tawaf, kita mana kawan kita ni? Aku nak cari doa, tu ubah niat lah. Tapi kalau kita Lepas kata tu kalau- kawan, biarlah gitu. Kalau biar datang pada masalah kita tak tahu. Kalau macam tadi ibu kata orang datang tempur kita, ish kamu ni kamu ni kau pantai itu dah dah ubah niat dah. Jadi kalau berlaku macam tu banyakkan istighfar. Saya Allah uji banyak kali dah. Waktu mula-mula bertugas dulu, waktu ni tempat tawaf boleh campur. Orang naik kursi roda boleh campur, orang tak pakai ihram boleh campur dan sebagainya sebelum Covid tu. Bayangkan kita tengah tawaf. Tawaf bawa jemaah. Saya bawa jemaah tengah tawaf. Datang satu orang Turki ke orang mana dah. Dia duduk atas kursi roda, seorang tolak. Yang duduk atas kursi roda tu bukannya saiz SL, saya rasa tipe SL. 4 SL duduk atas kursi roda tu. Dia tolak yang seorang tu anak dia siapa tolak. Tolak sampai tolak saya sampai jalan. Dia dekat-dekat saya pak dia lenyek dia. Anak saya kaki dia lenyek kan. Bayangkan ya Allah. Kursi roda tu lenyek kaki kita. Rasa macam ni ya Allah. Waktu tu dia berkata, Allahu Akbar. Jemaah belakang ingat kita doa. Doa lagi. Padahal dah sakit tu. Ya Allah. Ya Allah. Kan? Waktu tu Allah uji ya Allah. Waktu tu rasa dah ni. Nak marah kita tengah tawaf. Istighfar dulu. 10 kali dah kena. Kan? Baik. Mana jalan terus tu tak ada apa. Jalan terus, jalan terus. Jangan di bawa. jangan bawa, jangan dihira kan. Jangan daerah. Dihira kan. Ini orang langgar kita. Lebih tu tak boleh kita kan? Hari ni kita di sajawan. Orang langgar kita, kamu siap. Kamu datang berak aku cepuk kamu. Alhamdulillah. Kalau banyak keluar, tak boleh kan? Nanti aku buat tambah balik. Kamu pusingan. Kira pusingan tu tak sah. Pusingan tu lah. Pusingan tu tak sah. Bukan semua pusingan tau. Pusingan tu dia tak sah. Misal kata pusingan yang kelima kita terbatal wudu. Kita sambung balik pusingan kelima. Tak perlu kita buat pada satu boleh. Dia jenuh sampai 5 je batal wudu. Lepas tu pusing satu balik. Sampai 5 batal wudu. Pusing satu lagi jenuh. Okey. Baik. Okey, jadi bila mana kita dah selesai kita tawaf. Lepas tawaf kita carilah tempat-tempat yang berhampiran di belakang makam Ibrahim, di makam Ibrahim ni, belakang makam Ibrahim, kita cari tempat untuk kita solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf. Dah selesai solat sunat